Jadi besar pahala tuan-tuan orang yang bersedekah, sangat-sangat hebat. Allah bagi kemudahan hidup untuk dia. Yang sakit pun boleh minta dengan bersedekah. Yang ada masalah boleh minta dengan bersedekah. Nak selamat daripada api neraka pun dengan bersedekah. Oh, hebat. Sedekah satu umpama 700. Dahsyat. Saat Nabi cerita tentang api neraka kepada sahabat, Nabi cerita pasal neraka. Dalam hadis yang sahih, Nabi cerita tentang neraka, Nabi palingkan wajah. Nabi sebut pasal neraka, Nabi paling wajah. Maksudnya betapa gerun dan dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ketiga Nabi sebut pasal neraka, Nabi kata dekat sahabat, ittaqin nar, takutlah kamu kepada api neraka Allah, walau bisyiqqit tamrin, walaupun dengan hanya sebelah kurma. Maksudnya dengan hanya sebelah kurma, hang ikhlas, hang buat betul daripada rezeki yang baik, hang bersedekah sebelah kurma, selamat daripada api neraka. Besar ke kecil tuan-tuan? Besar. Satu hari ada seorang wanita mai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa 2 orang anak perempuan dia. Pi ke rumah Nabi, Nabi tak ada. Aisyah keluar daripada rumah. Dia kata, boleh tak bagi kami sedikit makanan, kami tak makan apa lagi. Dan Aisyah pun masuk dalam rumah. Aisyah tengok tak ada apa, melainkan hanya ada sebiji kurma. Aisyah pun ambil sebiji kurma bagi dekat perempuan tu. Dan bagi kat perempuan ni buat apa? Perempuan ni belah 2. Bagi dekat anak dia seorang sebelah. Dan perempuan tu tak makan, Aisyah kata, dan mereka pun terus balik. Nabi balik ke rumah, Aisyah cerita, abang oi, tadi ada orang mai rumah. Lepas tu dia minta ada makanan tak? Aku pun tengoklah, adalah kurma sebiji. Bagilah dekat dia. Dia belah kurma, bagi dekat anak-anak dia. Dia tak makan, tapi dia bagi anak dia makan. Dia pun mangkit balik. Dia kata, yang tu je ada dalam rumah. Nabi kata apa? Sesiapa yang melakukan hal yang demikian, nescaya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kurma berapa sebiji kalau jual kat kedai? Kita nak puasa ni. Nak puasa dah, nak cari kurma. Orang jual sebiji berapa? Mana ada orang jual sebiji? Betul tak? Nak abang kata murah tak? Murah. Nilai dia besar tak? Tak besar, tapi ganjaran dia sangat-sangat besar. Nak bagi tahu dekat kita apa? Dengan bersedekah ni tak perlu nak ada banyak, yang penting kita kena buat. Bila kita bersedekah akan dapat ganjaran tersebut. Hati rasa tenang, hidup rasa senang. Yang penyakit kita boleh minta, ya Allah sembuhkan penyakitku dengan bersedekah ya Allah. Boleh tak kita bertawasul dengan ibadat kita? Boleh. Dalam kitab Riyadhus Salihin cerita pasal 3 orang lelaki yang bertawasul kepada Allah